Assalamualaikum semua. Jom kita belajar adab pergaulan dengan rakan bersama Ainah. Assalamualaikum kawan-kawan. Wah, cantik cuaca hari ni. Jom ikut Ainah main di taman. Cuba tengok tu. Kawan kita nampak sedih sorang-sorang kat sana. Mesti dia sunyi, tak ada kawan nak main. Kesian dia. Ainah ada biskut. Umi selalu pesan, kalau kita ada rezeki lebih, kita kena kongsi. Nah, awak ambil separuh ya. Sedap tau. Makanlah. Lepas ni kita boleh main gelongso sama-sama. Nak tak? Op. Jangan gaduh-gaduh. Kawan yang baik mana boleh rebut-rebut macam ni. Nanti jatuh, sakit. Alamak. Aduh. Ainah terlanggar memeh pula. Maaf ya. Ainah lari laju sangat tadi. Tak perasan awak lalu. Memeh, okey tak? Ada sakit kat mana-mana? Ainah minta maaf sangat-sangat tau. Janji tak buat lagi dah. Yeay! Memeh dah maafkan. Nampak tak kawan-kawan? Kalau kita berani minta maaf, semua orang gembira. Ingat pesan Ainah ya. Sayang kawan, hormat kawan, barulah hidup kita aman dan ceria.